KB Channel. Kalau nak berkawan, buat cara berkawan. Ni saya cakap bagi pihak dua-dua belah pihak lah. Kalau ikut nafsu, Presiden pun dah ambil keputusan, panggil semua sekali MP, tarik sokongan lah. Cukup lah. Sampai bila kita nak tengok bekas Presiden kita tak anyaya? Kita dah cakap kena ambil tindakan tegas. So terpulanglah pada DAP. Kalau tidak ada tindakan tegas daripada DAP, kemungkinan besar UMNO lah yang akan ambil tindakan tegas tu. Saya cakap tu terang. Secara peribadi, lebih baik kita sebagai pembangkang sebelum pilihan raya umum 2026 atau 2027. Sebab trend hari ni semua anti-establishment. Kalau tak percaya, kau cubalah. Kita bab lawan kerajaan ni memang kepakaran kita. Kalau tak percaya, dah rasa bosan jadi kerajaan, kau cubalah. Pertama sekali, kena kedua-dua belah pihak, baik UMNO, baik Pakatan Harapan, kedua-dua belah pihak kena ada disiplin yang kuat. Kalau kita nak berkawan, kita buat cara berkawan. Bukan bila kawan kita kena penjara, kita tepuk tangan. Kalau kita nak berkawan, kita make sure kita kena ikhlas. Tommy Thomas dah kata bahawa Datuk Seri Najib baik, Datuk Seri Zahid baik. Dia dapat arahan pihak eksekutif untuk melakukan pendakwaan yang bermotifkan politik. Pendakwan terpilih ni. Malah ni malicious prosecution. Pendakwan yang betul-betul berniat jahat. Kalau dah tahu benda tu, maka gugurkanlah kes-kes yang mengarut ni. Dulu, bila time Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, apa perkara yang dia buat? Nombor satu, dia lantik seorang peguam negara. Peguam negara ni, Tommy Thomas ni, peguam kepada Chimping tau. Dia lantik peguam Chimping jadi peguam negara. Tak cukup dengan tu, Lim Kit Siang desak supaya Tun Raus, Ketua Hakim Negara ketika itu, meletakkan jawatan sebagai Chief Justice. Tan Sri Apandi direhatkan di peti sejuk. Padahal dia peguam negara ketika tu. Kita jangan lupa, walaupun Tan Sri Richard Malanjut lepas saja pilihan raya, lepas saja dia berhenti jadi Ketua Hakim Negara di Sarawak, dia naik atas pentas DAP. Kita tak lupa benda tu. Baru ni pun bertanding pilihan raya. So bila dia dah tukar peguam negara, dia dah tukar Ketua Hakim Negara, itu pun dia tak confident untuk teruskan kes dia. Akhirnya kes dia digugurkan. Kalau kes Lim Guan Eng boleh digugurkan, kenapa kes Datuk Seri Najib tak boleh digugurkan? Dah bocor dah. Keluar memorandum pendalaman Akram Karib mengatakan bahawa tidak ada asas untuk dakwa baik Datuk Seri Najib, begitu juga dengan Datuk Seri Zahid. So sepatutnya menyedari benda ni, kita ada rasa malu lah ketika kita menjadi kerajaan PH 1.0, benda ni berlaku depan mata kita. So bila kita dah bekerjasama dengan UMNO, sepatutnya gugurkanlah kes-kes pemimpin UMNO yang berhadapan dengan pendakwan terpilih ni. Kenapa nak diteruskan? Jadi akhirnya menyebabkan orang rasa kita tidak berlaku adil pada pemimpin UMNO. Tak kenanya yang buat angkara ni melakukan pendakwan terpilih Mahathir. Yang meneruskan dia Muhyiddin. Yang menyelesaikan kerja meletakkan Datuk Seri Najib akhirnya berada dalam penjara zaman Mail Sabri, UMNO.
Tapi bila kenyataan-kenyataan macam ni keluar, orang akan kata Datuk Seri Najib kekal di penjara angkara kerajaan Madani. So you got to give a very strong signal. Mulut-mulut puaka ni perlu dikontrol. Sebab kalau mulut puaka ni tak dikontrol, kena ingat, kita pun ramai mulut puaka. Nanti mulut kita nanti lagi tak boleh kontrol. Okay, Dok. Ha. Sekarang ni kita tengok baru-baru ni lah kat Sabah, DAP kalah semua kursi kosong dah dapat. Tapi kita lihat bahawa pemimpin UMNO, baik orang UMNO, kita tak nampak yang mereka ni menghentam DAP. Kan? Kurang lah. Kan? Tapi bila dalam keadaan macam ni, mereka macam seolah-olah Tak, itu kita kena faham. Yang keluar kenyataan ni Yobin, bukan Susah Agung DAP. betul, tapi Bukan Susah Publicity DAP. Yobin ni geng Lim Goeng, geng yang nak sabotaj DAP yang sedia ada. Tapi masalahnya kita orang-orang kita ni pun, kita ni terlalu emosional. Kita tak ada bezakan kenyataan orang tu kenyataan peribadi ke kenyataan parti. Itu sebab parti kena ambil tindakan. Bila ada orang UMNO keluar kenyataan yang menghasut orang UMNO yang lain untuk menggalakkan perpecahan antara kita dengan PH, kita kena ambil tindakan. Bila kita tak ambil tindakan, itu yang orang dalam DAP ni, kalau hari ni Anthony Loke ambil tindakan, dia akan petikai. UMNO pun tak ambil tindakan. Ini masalah dia. It's not easy. Cakap tu senang. Macam puak-puak yang geng H2O dengan PN ni semua sekali. Memang dia orang desak supaya UMNO ni keluar daripada kerajaan. Tapi bila aku cakap, okey kita cadangkan keluar daripada kerajaan, pandai pula. Tak nak. Tahu pula implikasi dia. Kan? Tapi we must have a clear direction. Kalau nak berkawan, buat cara berkawan. Ni saya cakap bagi pihak dua-dua belah pihak lah. Kan? Tak boleh berkawan dalam keadaan kita nak tekan kawan kita. Tak boleh. Dan pertama sekali kena percaya Allah Ta'ala tu wujud. Kalau kita percaya Allah Ta'ala tu wujud, kan? Tak kira lah Datuk Seri Najib keluar ke, tak keluar ke, kan? Kalau ditakdirkan kita tetap jadi Perdana Menteri, kita akan jadi Perdana Menteri. Kan? Cukuplah. Kita pun pernah dianiaya, kan? Jangan biarkan orang lain tak aniaya sama. Selagi boleh dibetulkan keadaan ni, kena betulkan. Ini pandangan saya lah. Bagi saya satu saja. Kan? Bila kita aniaya orang, besok lusa, kalau bukan orang tu aniaya kita, orang lain akan dihantar oleh Allah Ta'ala untuk aniaya kita. Kan? Jangan sampai terlambat. Jangan ikut kesilapan Ismail Sabri. Dia ingat dia tunda pilihan raya, tunggu Datuk Seri Najib masuk penjara dulu, baru buat pilihan raya, dia akan jadi Perdana Menteri. Akhirnya, dia tak jadi Perdana Menteri. Kita kena ingat satu je. Kan? Kita kena ingat satu je. So, kita tengoklah daripada pagi tadi sampai sekarang ni, banyaklah kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, baik pemimpin tingkat bahagian, pusat dan sebagainya. Semuanya menghalakan gesaan kepada Presiden lah. Untuk mengambil tindakan politik ataupun langkah politik dalam hal kita referendum ni. Ya. Jadi agak berat jugalah untuk Presiden tu. Betul. Untuk ni kan. Untuk timbang benda ni. Ni macam mana pendapat tu? Saya yakin dalam lubuk hati Presiden hari ni, kalau ikut nafsu lah Presiden pun dah ambil keputusan, panggil semua sekali MP-MP, tarik sokongan lah. Cukup lah. Kan? Sampai bila kita nak tengok
bekas presiden kita tak anyaya, kan? Tetapi presiden dia kena fikir banyak benda. Adakah bila kita tarik sokongan tu kerajaan boleh jatuh? Tak jatuh. Bukan setakat tak jatuh, kerajaan akan jadi lebih kuat. Bila geng lembu cucuk hidung ni. Kalau aku jadi Datuk Seri Anwar, antara nak pilih 26 orang ahli parlimen UMNO dengan 42 orang ahli parlimen PAS, baik aku pilih PAS. Bagi 1-2 menteri, selesai masalah. Dia akan bagi sokongan. Betul tak? Dan kalau dia orang ada 2 tahun, macam-macam dia boleh buat pada pemimpin UMNO. Benda ni pernah dibuat zaman Mahathir. Benda ni pernah dibuat zaman PAS dengan Mai Sabri, dengan Muhyiddin. Lim Guat Eng pun takkan bodoh sangat. Zaman PH, bukan SPRM tak tahu. Dia ambil duit daripada projek terowong bawah dasar laut. Tapi ada pendawaan tak? Tak ada. Tapi the moment dia sudah tidak bersama dengan Muhyiddin, zaman Muhyiddin dia kena dakwa. Pendawaan terpilih tu. Betul tak? Sama juga dengan Syed Saddiq. Zaman Atuk dulu dia dilindungi oleh Atuk. Itu sebab dia tak kena. Zaman Muhyiddin, bila dia bukan lagi Ketua Armada, dia kena. Pendawaan terpilih juga. So bagi saya, kan, orang UMNO kena tenang. Memanglah tak senang nak suruh orang UMNO bertenang ni, tak senang. Tak senang. Sebab kalau orang UMNO menggunakan akal yang waras, kita tak jadi macam ni. Kan? Punca kita ni, pertama orang UMNO, nombor 2 orang Melayu. Itu sebab Datuk Seri Najib cakap, the moment UMNO jatuh, orang Melayu akan jadi paling bangsat, akan terbangsat, dia kata. Benda ni dah berlaku hari ni. Tapi macam mana kita boleh jadi macam ni? Kita jadi macam ni kerana orang UMNO. UMNO ada 3.7 juta orang ahli. Kalau ahli kita semua undi kita pun dah okey dah. Tak ada teruk sampai tinggal 26 kursi. Tetapi pasal ahli kita khianat parti, ahli kita dah jadi menteri, ahli kita dah jadi isteri kepada menteri, tapi tak pernah bersyukur dengan nikmat yang dia pernah dapat daripada UMNO. Last kali khianat dan sokong pembangkang bekerjasama dengan pembangkang, bekerjasama dengan musuh UMNO. Itu sebab 2018 kita kalah, kena sabotaj. 2018 dah buat silap, dah dapat kerajaan Jahanam Mahathir. Lepas tu disambung dengan zaman kegelapan Muhyiddin, kena lockdown, tak sedar diri lagi. Pilihan Raya bagi undi pada Perikatan Nasional. Melayu bagi undi Perikatan Nasional 4.2 juta orang. Tak pernah langsung belajar melalui kesilapan. Sama juga sekarang ni. Yang sumbat Datuk Seri Najib, Mahathir. Yang mulakan pendawaan, Muhyiddin teruskan. Zaman Ismail Sabri masuk. Tapi hari ni orang kita bekerjasama dengan puak-puak ni. Orang kita membantu mereka memasukkan bahan-bahan Perikatan Nasional, propaganda Perikatan Nasional dalam grup WhatsApp UMNO. So last sekali apa akan jadi pada UMNO? UMNO akan hilang lebih banyak kursi depan ni. Adakah dengan UMNO hilang lebih banyak kursi, kedudukan Melayu akan lebih baik? Zaman Muhyiddin, berapa ramai orang Melayu mati bunuh diri? Berapa ramai orang Melayu merayu supaya duit KWSP mereka boleh dikeluarkan? Berapa ramai orang Melayu pinjam duit Allah? Ada pernah orang Melayu belajar melalui kesilapan ni? Tak pernah.
Inilah masalah dia. Bila kita tak ikut akal, kita ikut emosi. Tapi nak buat macam mana? Pemimpin UMNO pun, dia kena fikir tentang kedudukan dia di dalam parti. Akhirnya, saya percaya, akhirnya mereka akan ikut majoriti. Majoriti ikut sini, bukan di sini. Bila akhirnya kepimpinan UMNO buat keputusan mengikut emosi, maka bersiap sedialah pilihan raya akan datang. Kalau time kita lawan DAP, time kita lawan PH pun, Melayu yang sokong kita tinggal 33%, tanpa sokongan China dan India pada pilihan raya akan datang, UMNO akan hanyut. Betul. Soalan ni mungkin terlalu awal lah. Ya. Tapi saya nak tanya pandangan lah. Adakah dengan kenyataan Joe Biden ni akan menarik balik sokongan orang Cina yang telah hilang pada DAP? Pertama, yang keduanya, adakah dengan kenyataan dia ni atau akan menghilangkan sokongan orang Cina dan kembali balik kepada BN? Macam mana tu? Masyarakat Cina hari ini berbelah bagi. Tapi saya begitu yakin bahawa masyarakat Cina ramai yang masih dengan DAP. Mungkin ada sebahagian daripadanya, khususnya orang Miaga, mereka lebih selesa zaman Dato' Sri Najib. Tapi kalau tujuan dia nak tarik sokongan orang Cina, bagi saya inilah pemimpin paling bangsat dalam sejarah. Kerana hanya mementingkan tentang masa depan parti dia tanpa mengambil kira rakan-rakan seperjuangan dalam parti di dalam kerajaan yang sama. So itu sebabnya saya merasakan kalau DAP tak mengambil tindakan tegas terhadap Joe Biden ni, kita pun tak payah fikir pasal DAP dah. Saling-saling dah mengharapkan supaya masing-masing terlungkup. So nak cerita apa lagi? Apa guna tidur satu bantal mimpi lain-lain? Semua dah bosan jadi kerajaan. Semua dah mengidam nak jadi pembangkang balik. Sabah dia tertelur tu. Sabah faktor tak sama dengan Semenanjung lah. Sabah kerana tidak ada pilihan. Sabah kerana ada pilihan. Semenanjung keadaan berbeza. Itu sebab saya masih percaya formula terbaik ialah formula BN. 61 tahun memerintah, bukan diperintah oleh kerajaan Melayu, tetapi diperintah oleh kerajaan yang berbilang kaum. Itu sebab Melayu terjaga. Tapi bila buat macam ni, bila ada satu dua orang dalam DAP ni yang buat macam ni, orang akan hukum DAP keseluruhan kalau tidak ada sebarang tindakan. Tapi kalau kata Trilok nak ambil tindakan pun, dia akan keluarkan statement itu kenyataan peribadi, bukan kenyataan DAP. Adakah itu mampu meredakan? Yalah, tak apalah. Kita dah cakap kena ambil tindakan tegas. So terpulanglah pada DAP. Kalau tidak ada tindakan tegas daripada DAP, kemungkinan besar UMNO lah yang akan ambil tindakan tegas tu. Tapi bersedialah. Sedialah kerjasama dengan PAS balik. Kalau orang DAP nak sangat bekerjasama dengan PAS balik, silakan, tak ada masalah. Saya cakap tu terang. Secara peribadi, lebih baik kita sebagai pembangkang sebelum pilihan raya umum 2026 atau 2027. Sebab apa? Sebab trend hari ini semua anti-establishment. Kalau tak percaya, kau cubalah. Kita bab lawan kerajaan ni memang kepakaran kita. Kalau tak percaya, dah rasa bosan jadi kerajaan, kau cubalah. Tapi tak ada ini tu, tak ada satu data yang boleh kita guna pakai. Katakan kalau kita pergi solo, maksudnya keluar daripada kerajaan jadi pembangkang,
Orang Melayu akan kembali menyokong kita. I mean, pengundi-pengundi kita Memang saya setuju. Saya setuju. Kan? Kalau dulu kita dapat 33%, nak dapat balik 33% kalau kita go solo pun belum tentu. Belum tentu. Memanglah kita boleh mainkan peranan kita macam dulu daripada 2018 sampai 2022. Kita boleh mainkan peranan kita sebagai pembangkang. Waktu tu pun kita kalah. Tetapi kena ingat, waktu tu pun kita kalah. Kalah teruk lagi. Tinggal 26 kursi. Jadi kena ingatlah. Jangan terlalu nak ikut nafsu, tak ikut akal fikiran yang waras. Dalam peperangan kena ada strategi. Jadi kita berikan kepercayaan kepada Datuk Seri Zahid dan kepimpinan top 5 kita untuk buat keputusan, membincangkan apa perkara yang perlu kita lakukan. Memang kita kena bagi isyarat yang jelas bahawa kita tak nak jadi lembu cucuk hidung. Kita tak nak pemimpin kita diperlekeh sedemikian rupa oleh teman-teman yang hari ini duduk dalam satu kerajaan dengan kita. Tapi apa tindakan teman-teman kita bila rakan-rakan mereka menghina kita? Mesti ada tindakan yang tegas. AB Channel.